tarik. Tarik dia. Tak. Dia tutup mata. Okay, tarik kasih. Wah, besarnya kasih. Untuk video kali ni, kita orang pergi beli blind box. Untuk blind box yang pertama, kita orang beli dekat machine vending yang kita orang jumpa dekat dalam mall. Ada macam-macam jenis blind box dan ada macam-macam jenis harga. Dan of course, kita orang pilih yang paling murah. Ini pertama kali kita orang beli blind box dalam ni. Cara-caranya, tekan blind box yang kita nak. Lepas tu akan keluar QR dan kita scan. Korang tengok ni macam mana blind box tu diturunkan. Dia tak turun terus jatuh, tapi ada satu mesin ni yang akan tarik blind box tu keluar daripada tempat dia. Seram juga kalau blind box ni tak dapat keluar daripada tempat ni kan, tapi sebab kita dah bayar. Lepas tu dia tolak, masuk dalam satu lubang dan dekat lubang tu akan keluar blind box yang kita bayar tadi. Dinda cepat ambil Dinda. Dinda kata Dinda seram, takut tangan tersepit. Ayah yang ambil laju-laju. Korang cuba komen kalau korang pergi mall, korang pernah tak nampak mesin ni yang jual blind box banyak-banyak. Untuk blind box yang kedua dan ketiga, kita orang beli dekat KKV. Okey, ni kita orang dah bayar dah. Dinda, senyum sikit Dinda. Jangan masam sangat. Tadi kan saya dah mention, saya akan pilih blind box yang murah. Ini antara yang murah lah, Shinchan ni. Lepas tu Kasih tengah cuci-cuci mata. Tengok mana yang lagi best dan murah. Tak salah pun nak beli blind box. Cuma pandailah cari yang murah. Tak perlu pun beli yang mahal. Yang terakhir, blind box keempat, kita orang beli dekat Implus Gaming. Dekat sini semua mahal. Tapi ada satu ni paling murah. RM19 je. Okey, kita dapat beli 4 jenis blind box. 2 daripada KKVs, Implus Gaming. 1 daripada Mending. Bukan mending. Machine vending. Vending machine. Vending machine. So, yang ini kita beli dekat Implus Gaming. Paling murah. RM19 je. Kat KKV kita ambil 2. Satu Shinchan. Satu lagi Disney. Dekat vending machine tu, kita orang ambil Shinchan. Kalau korang tanya kita orang pilih dari segi faktor apa, kita orang pilih dari segi murah dan besar. So yang pertama sekali kita nak buka yang mana? Shinchan. Okey, jom kita buka blind box kita yang pertama. Tapi kalau ini bukan box, yang ini kita panggil mystery bag. Dia tunjuk Dinda nak yang warna pink kat atas tu. Bila buka, Dinda terkejut sebab dapat banyak sangat plastik. Tak sangka rupanya bukan satu yang kita dapat, tapi 5. Kasih dah sibuk-sibuk ambil mystery bag Dinda. Dinda dah bad mood dah. Macam gitulah Dinda kalau ada adik. Buka je. Itulah awak selalu sangat sebut pasal dia kan. Awak dapat. Apa tu? Tengoklah mata tu. Kita dapat bapak dia. Ni kawan Shinchan, ni Shinchan. Ni jahat. Yang watak ni pun tak tahu. Terusnya kita nak buka blind box daripada Implus Gaming. Lepas tu Kasih tunjuk dia nak yang warna pink. Dekat sini Dinda tengah ajar Kasih cara-cara buka blind box. Tengok tu dia tolong pegangkan jari Kasih dengan tempat tu. Last macam bukan Kasih je yang buka. Tengoklah Kasih tu excited. Dia tenganga mulut dia. Saya tarik. Tarik dia. Tak. Dia tutup mata. Okay, tarik Kasih. Wah, besarnya Kasih. Wah. Pak Kasih dapat apa Kasih? Buka. Cepat ni. Sabar kakak buka. Hijau. Hijau. Wow. Ada ni kitchen dia. Sama ni. Yang terakhir kita akan buka blind box daripada vending machine. Kata blind box ni terus Tak ada nampak plastik? patung tu. Tak ada apa plastik. Oh no, I don't like it. Puppy? Anjing. Itu anjing.
Yes, papi. Ini apa? Okay, cepatlah buka. Tak boleh. Kasih tumpahkan biji-biji yang dalam kotak ni. Saya tak tahulah biji apa. Tapi kalau kita beli kasut ke apa, ada biji ni. Alah, muka dia tak bersalah langsung. Dia terus pergi kat Dinda. Lepas tu dia pandang ibu. So, nampaknya video ni dah nak habis. Kita dah buka dah semua blind box. Ini Sinchan dah jadi papi ni. Tak comel langsung. I don't like it. Dinda tu nak ambil hati ibu je. Sebab tu lah dia buat-buat peluk blind box tu. Kalau tak, lepas ni mesti dia terus buang dah. Kasih ni tiba-tiba main mikrofon ibu. Lepas tu buat gaya macam gitu. Ingat comel ke? Tak comel langsung. Oh, kita lupa lah. Kita lagi satu blind box. Ini adalah blind box yang terakhir, iaitu yang keempat. Okey, yang ini Dinda buka-buka pun dia ada dalam 3 plastik macam gitulah. Kalau korang perasan blind box ni dekat depan tu dia dah bagi tahu dah, dia bukan patung, dia adalah sebuah frame. Cuma dekat atas tu kita dapat patung apa kita tak tahu. Patung Disney. Jom kita tengok Dinda dapat patung frame apa. Okay, seterusnya. Yang ni. Ini lah buka. Ini macam mana ni nak letak? Mana buat? So, untuk yang terakhir ni dia dapat Donald Duck. Dah habis dah video kita unboxing keempat-empat blind box kita. So, korang tunggu the next video. Kita akan buat benda lain dah. Kita takkan buat blind box dah, okay? Tengok ni, frame ni Dinda letak gambar dia masa kecil-kecil. Comel kan? Terima kasih kepada 5,000 subscriber kita. Yeay! Teruskan menonton video kami dan video short kami. Jumpa korang the next video. Bye-bye. Ciao, ciao, ciao.